Siapa berani pergi ke airport, nampak beg yang ditinggal dia orang, dia ambil beg tu, dia disimpan ataupun dia bawa. Kan, orang yang normal, yang ada fikiran yang waras, dia takkan pegang beg tu, bahkan takkan mendekat pun. Sebab banyak kes yang beg dekat airport ditinggal dia orang, ada benda terlarang dalam tu. Mungkin ada bom, mungkin ada senjata api, mungkin ada dadah sebagainya lah. Kan, baik. Tentuan siapa berani jadi penyamin kepada penjenayah yang buat jenayah yang besar, yang berat. Takkan ada siapa yang berani. Kan? Lagi-lagi kalau penjenayah itu kita tak kenal. Baik. Tentuan hari ini keluar keputusan kes arwah adik Zain Ryan. Mak dia dipenjara selama 5 tahun. Dan banyaklah komen-komen netizen yang mencaci, memaki, yang menuduh sebagainya. Yang mengatakan mak bapak dia lah yang bunuh. Sedangkan polis, pendakwa raya, hakim kan, tak dapat buktikan begitu. Baik. Saya tak kenal keluarga ni. Cuma ad-dinun nasihat, kata Rasulullah SAW, agama adalah nasihat. Kata Allah, wa tawassaw bil haq, berpesan-pesan dalam benda yang betul, yang benar. Tentuan, dalam agama, benda yang tak pasti jangan kongsi. Benda yang tak pasti jangan kongsi, sebab Allah sebut, Allah berfirman, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ الْعِلْمُ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Jangan kamu masuk campur benda yang tak pasti, kan? Yang kamu tak tahu. Inna sam'a wal basra wal fu'ad, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan juga hati kita akan dipersoalkan dekat akhirat nanti. Dalam ayat lain Allah berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa lillahi raqibun atid. Benda yang kita lafazkan semua akan disoal. Dan tuan Nabi ada beritahu pada sahabat tentang muflis. Ada orang akan muflis ke akhirat. Kata sahabat, siapa yang muflis itu? Kata Rasulullah, antaranya bila dia mengumpat orang lain, orang yang diumpat itu nanti dekat akhirat akan jumpa dia balik. Dan dia akan serahkan semua dosa daripada kita, na'uzubillah, dan kita kena serahkan balik semua kita punya pahala pada dia. Muflis kita. Na'uzubillah. Kalau dekat Mekah, kita hilang pasport, hilang barang, boleh balik Malaysia lagi. Kan, boleh bawa pasport baru sebagainya. Kan, tapi kalau ke akhirat, nak balik mana? Kalau muflis. Kan, baik. Tuan Siti Aisyah, isteri Rasulullah SAW, pernah mengatakan kepada Siti Sofiyah, juga isteri Rasulullah SAW. Siti Sofiyah ni cantik, tapi dia ni keturunan Yahudi dan dia rendah. Kata Siti Aisyah, Sofiyah tu pendek. Nabi marah pada Siti Aisyah, Nabi tegur, jangan kata begitu, bahaya, kan? Tak baik. Itu benda betul dia cakap. Kan, Siti Sofiyah memang rendah daripada Siti Aisyah, benda betul. Contoh orang tergemuk, kita kata gemuk, apa masalahnya? Memang dia gemuk pun. Nampak? Itu pun Nabi larang. Kan? Baik. Dan tuan, Nabi pernah pesan pada sahabat, kan, bahawa jangan sebut benda yang kawan kita tak suka. Yang kata Nabi, kalau kita sebut benda yang kawan